So anak-anak ni dia punya orang kata life cycle dia ada start daripada ratu ke katu, lepas tu dia ada askar, lepas tu dia ada pekerja. Buat function. Abang Sabri pegang tangga, aku pegang Abang Sabri buat function. So tadi kita dah siap semua kerja dekat bahagian lantai. Last kali kita kena naik atas ceiling lah. Sebab masalah anak-anak ni tadi, kalau kita tengok dalam bilik tu dia dah naik atas ceiling, jadi kita nak kena cover juga. Sebab atas ceiling ni biasanya struktur tu semua kayu kat atas tu kan. Jadi mungkin anak-anak tu dah naik atas tu, dah makan. Jadi kita naik, kita sembur dekat semua kayu-kayu dia. Jadi treatment yang kita buat ni daripada pakai pes ni, kita cover atas bawah. Atas bawah, luar dalam. Tiap kali shoot video, tiap kali itulah orang call. So anak-anak ni dia punya orang kata life cycle dia ada start daripada ratu ke katu, lepas tu dia ada askar, lepas tu dia ada pekerja. Dia ada kasta-kasta dia. Samalah macam kita manusia, sebab dia serangga sosial jadi dia ada hierarki dia. So in order nak selesaikan masalah anak-anak ni, kita punya treatment tu kena melibatkan semua hierarki dia, daripada kasta pekerja, askar, pembiak, sampailah kepada ratu anak-anak tu. So macam chemical yang kita pakai hari ni, kalau kita treatment ni, kita buat chemical barrier tu, anak-anak bila dia kena, dia boleh bawa balik sampai ke sarang dia lah. Walaupun ratu dia tu tak keluar, tak kena chemical, tapi dia bersentuhan dengan anak-anak yang dah kena chemical kita buat ni tadi, dia akan boleh berjangkit juga. Dia macam COVID lah, macam tu. Korang kalau kata ada masalah pes, tak kira lah masalah semut ke, lipas ke, anak-anak ke, pepijat ke, bedbug ke, korang contact je pakai pes. Apa benda yang tak boleh settle? Semua boleh settle.